Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini seperti mana yang telah kita uh, janjikan insya-Allah kita akan gunakan kesempatan ruang yang ada ni untuk sama-sama kita berkongsi berkenaan dengan bahasa Al-Quran, insya-Allah. Baik, mungkin ada lagi sahabat kita yang masih lagi belum masuk, ada yang tak dapat masuk. Kalau Cik Azam boleh tolong tengok, uh, ada saya forward kepada Cik Azam. Baik, saya kira sebahagian daripada kalangan tuan-puan, ibu ayah sekalian, ada yang telah belajar bahasa Arab. Ada yang dah belajar bahasa Arab sebelum ni? Boleh buka mic ke? Ada yang pernah belajar bahasa Arab ke tak tahu nak tekan buka mic kat mana? Atau pergi dekat gambar mikrofon tu, boleh unmute kat situ. Saya kira kalau boleh buka mic lagi bagus kot untuk kita sama-sama berinteraksi. Saya takut kalau saya cakap seorang nanti tuan-tuan bosan pula dengar. Ada yang pernah belajar bahasa Arab sebahagian tuan-tuan? Puan siapa ni? Puan Norizan. Puan Norizan. Sikit-sikit Ustaz. Sikit-sikit Sikit-sikit. Berhenti. Tak Tak ingat dah. ingat dah. Okey, tak apa. InsyaAllah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bahasa Arab kita ni, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Sebelum kita pergi lebih jauh, suka untuk saya memperkenalkan dahulu diri saya. Selepas tu nanti kita akan terus kepada pengenalan kepada bahasa Arab ni lah. Apa yang kita nak belajar, apa yang perlu kita belajar, dan sejauh mana kita akan cuba kuasai bahasa Arab ni dengan modul asas yang kita kongsikan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Okay, saya Muhammad Azrin bin Samsudin, menetap di Shah Alam. Sudah pun berumah tangga, dikurniakan 8 orang anak, Alhamdulillah. Kemudian saya belajar dulu di Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah di Pokok Sena, Kedah. Walaupun saya lahir di Kuala Lumpur, tapi ayah saya berminat untuk mengantar saya belajar di Kedah, di sekolah agama asrama kat sana. Daripada darjah 1 sehinggalah selesai Senawi 6 Senawi 6. Kemudian saya diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk sambung belajar di Universiti Al-Iman di Sana'a, Yaman, dalam bidang pengajian Islam. Seterusnya saya balik dan saya berkhidmat di salah sebuah sekolah swasta. Kemudian saya berkhidmat dengan badan kebajikan. Kemudian saya berkhidmat dengan syarikat travel dan juga syarikat penerbitan buku dan juga Al-Quran. Selepas tu saya berkhidmat dengan Akademi Bahasa Arab Hud-Hud, bermula daripada penghujung 2013 sehinggalah sekarang. Alhamdulillah, Akademi Bahasa Arab Hud-Hud memiliki beberapa orang tenaga pengajar dan saya adalah salah seorang daripadanya. Kita berkongsi dengan masyarakat kaedah
bagaimana untuk kita memahami Al-Quran, khusus untuk masyarakat Melayu. Maksud masyarakat Melayu ni, masyarakat yang memahami bahasa Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu, tapi dia cuba nak faham Al-Quran. Maka dengan sebab itu, Ustaz Rushdi, dekat kita punya buku yang saya kongsikan, saya paparkan kepada tuan-tuan ni, Al-Fadhil Ustaz Rushdi, alias dia telah menyusun satu buku kunci memahami bahasa Al-Quran. Maksud kunci dekat situ, tengok kalau boleh dia highlightkan dengan warna kuning tu. Nak bagi tahu sebenarnya nak faham bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab ni, dia ada kunci dia lah. Kunci dia. Kita boleh belajar sebanyak mungkin bahasa Arab. Sebanyak mungkin ilmu bahasa Arab. Tapi sebenarnya ada kunci yang kalau kita dapat kunci tu, kita kuasai kunci tu, insya-Allah ianya lebih mudah. Ibarat kita tengok satu bangunan yang besar, pintunya banyak, kita kata, "Ush, banyak pintu ni, aku boleh masuk ni." Kan, tapi kalau tak ada kunci, tak boleh masuk juga tuan-tuan. Jadi kita kata bahasa Arab ni luas ilmu dia, dan nak memahami dia, kita rasa macam dia besar kan, dia besar. Tapi bila kita dapat pegang kunci dia tu, insya-Allah. Insya-Allah kita rasalah, kita yakinlah insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi ruang kepada kita untuk memahami bahasa Arab tersebut. Baik, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, kaedah yang kita nak belajar ni, kita namakan kaedah pusar. Kaedah pusar. Kalau pusar dalam bahasa Melayu ni macam pusaran lah tuan-tuan ya. Pusing-pusing, kat situ jugalah. Ataupun pimai-pimai tangtu lah. Pimai-pimai tangtu. Dalam kaedah pusar kita ni, kita akan mengulang perkataan-perkataan yang sering kali digunakan dalam Al-Quran. Sebab walaupun Al-Quran ini ataupun bahasa Arab ni, kita kata bahasa Arab ni dia luas, dia punya orang kata apa, bahasanya sangat luas, ilmunya sangat luas, apa kita panggil kosakata ataupun kita panggil vocab dia lah, sangat banyak. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bahawa Al-Quran itu mudah kan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kan, fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingati. Adakah di sana orang yang nak ambil pengajaran kan? Nak bagi tahu kata Allah Ta'ala sebut Al-Quran itu mudah. Bila Al-Quran itu mudah, walaupun bahasa Arab ni luas, bermakna Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk difahami. Kalau tidak, mana mungkin Allah Ta'ala menggunakan bahasa Arab untuk menurunkan Al-Quran. Kan? Takkanlah Allah Ta'ala nak menyusahkan hamba-Nya. Bila Allah Ta'ala susahkan hamba dia untuk faham Al-Quran, lalu hamba dia mengingkari dia, Allah Ta'ala pula mengazab mereka yang mengingkarinya, itu satu kezaliman. Sedangkan Allah Ta'ala kata, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, kami tidak pernah menzalimi mereka. Jadi, apa yang Allah Ta'ala sebut, Al-Quran itu mudah, bermakna memang mudah lah. Cuma mungkin kita tak teroka. Bila kita tak teroka, kita rasa dia susah. Maka di sinilah bermulanya tuan-tuan, perjalanan kita untuk meneroka bahasa Arab, bahasa Al-Quran, yang mana telah dimomokkan kepada kita, ia adalah satu bahasa yang susah. Walhal dia adalah satu bahasa yang Allah Ta'ala telah pilih untuk menurunkan khitabnya, arahannya kepada para hamba-Nya. Baik daripada apa juga bangsa, termasuk bangsa Melayu. Khususnya kita bicara di rantau kita ni, mereka yang bertutur memahami bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu, maka sudah pasti ada ruang yang memungkinkan kita untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan peluang itu kita rasa dalam kaedah kita ni, kita rasa sangat-sangat terbuka luas. Dengan kita menguasai bahasa Arab ini, ataupun dengan kita menguasai bahasa Melayu kita ni, menguasai bahasa Melayu kita ni, lebih mudah. Ruang kita tu lebih terbuka luas untuk kita memahami bahasa Arab
Al-Quran itu dengan cara yang lebih mudah. InsyaAllah. Okey? Kita cuba buang dakyah-dakyah lama, tahyul-tahyul ataupun orang kata apa, cakap-cakap orang dulu yang mengatakan bahasa Arab ni susah. Kita cuba buang sedaya mungkin. Okey Saya kongsikan dengan tuan-tuan potensi orang Melayu untuk memahami bahasa Arab. Ini potensi dari buaya sekalian Pertama, mereka boleh membaca Al-Quran. Ni siapa yang tak boleh baca Quran kat sini? Saya rasa majoriti kita boleh baca Al-Quran. Bukan majoriti, semua kita yang ada dalam kelas kita ni boleh baca Al-Quran. Sama ada dia kata, alah, baca Quran pun tak lancar. Tak apa. Yang penting boleh baca Al-Quran. Kalau tak boleh baca Quran pun, paling tidak dia boleh baca Iqra'. Kalau tak boleh baca Iqra' pun, paling tidak dia kenal huruf-huruf bahasa Arab. Alif, bata sampai ya tu. Jadi itu membantu masyarakat kita untuk lebih mudah memahami bahasa Arab. Kita bukan orang Brazil, kita bukan orang Venezuela, orang Amerika Selatan yang tak pernah kenal perkataan-perkataan bahasa Arab ataupun huruf-huruf bahasa Arab. Ini yang pertama. Orang kita dah boleh baca Quran. Potensi yang kedua, mereka berdoa. Mereka tu kita lah orang Melayu ni. Berdoa, berwirid, membaca lafaz niat, usalli, nawaitu dan sebagainya. Melakukan solat, semuanya menggunakan bahasa Arab. Tuan-tuan solat tadi, pagi tadi kita menggunakan solat. Tuan-tuan, kita berapa banyak perkataan bahasa Arab yang telah kita gunakan. Kan? Daripada kita nak mengambil wuduk, Bismillahirrahmanirrahim lah, itu paling mudah lah. Selepas wuduk kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis, wa ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, semua tu. Kemudian kita tunaikan solat sunat, kita tunaikan solat fardu, kita berzikir, kita berdoa, kita baca Al-Quran selepas subuh tadi. Semuanya itu adalah dalam bahasa Arab. Tak ada yang baca Quran dalam bahasa Melayu. Tak ada yang solat, dalam solatnya dia sebut dalam bahasa Melayu. Semuanya dalam bahasa Arab. Zikir, doa kita. Walaupun mungkin kita tak faham apa yang kita baca, tapi semuanya itu adalah dalam bahasa Arab. Nak menunjukkan bahawa betapa kita ni dah mesra dengan bahasa Arab ni. Okey. Kemudian, yang ketiganya, ibu ayah sekalian, lebih 1,700 perkataan bahasa Melayu adalah dari sumber bahasa Arab. Nanti kita akan kongsikan sebahagian kecil perkataan-perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Okay? Baik. Ini 3 potensi yang menunjukkan ataupun yang membuktikan sebenarnya orang Melayu sangat mudah untuk memahami dan juga menguasai bahasa Arab. Kalau orang Korea mungkinlah pada kita Korea kan. Duduk Korea sana tu cakap pun bahasa Korea. Orang Arab pun tak sampai sana kecuali pelancong-pelancong kan. Dan mereka yang menganut agama Islam pun sangat minoriti. Sangat sikit, sangat kecil bilangannya. Berbanding dengan kita ni, dah tulis guna tulisan Jawi. Kan? Kalau bahasa-bahasa istana, banyak juga pinjamannya daripada bahasa Arab. Orang Melayu, kitab-kitab lama kita ni, kitab-kitab kuning kita, banyak penggunaan kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi semua itu adalah potensi yang membolehkan kita ni mudah untuk memahami bahasa Arab. Okey tuan-tuan. Saya tak kongsikan bawah tu, nanti kita akan tengok. Okey, tengok yang berikutnya, contoh perkataan dalam bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Ini contoh-contoh perkataan je tuan-tuan. Dulu pernah tular contoh-contoh perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab melalui grup-grup WhatsApp. Dulu saya pernah tengok. Kemudian Ustaz Rushdi kumpulkan lagi dan bukukan. Nak tunjuk bukti bahawa bahasa Melayu banyak kita pinjam daripada bahasa Arab. Ini sebahagian kecil je buaya sekalian. Sebahagian kecil. Contoh kalau kita ambil daripada huruf A. Perkataan akrab. Orang Arab sebut akrab.
Kita sebut alamat, orang Arab sebut alamah. Kita sebut amanah, orang Arab sebut amanah. Sikit je. Dia punya telur dia tu kan. Ataupun lenggok sebutan dia tu. Ataupun makhraj dia tu. Orang Melayu sebut alam, orang Arab sebut alam. Orang Melayu sebut alat, orang Arab sebut alatun. Orang Melayu sebut asal, orang Arab sebut aslun. Orang Melayu sebut asli, orang Arab sebut asliyun. Orang Melayu sebut awal, orang Arab sebut awal. Orang Melayu kata ahad, orang Arab kata ahadun. Orang Melayu kata asas, orang Arab sebut asasun. Orang Melayu sebut adab, orang Arab kata adabun. Ini contoh daripada huruf A. Kalau tuan tengok daripada huruf B pula. Orang Melayu kata badan, Arab kata badanon. Bahas, orang Arab kata bahthun. 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 Orang Melayu kata batin, Arab kata batin. Batal, batalun. Bait, baitun. Bakhil, bakhilun. Bala, balaun. Baki, baki. Cuma dah sekarang ni disebut balance. Sebut balance tu dah hilang bahasa Arab tu kan. Kita nak kekalkan sebutan orang-orang lama menggunakan bahasa Melayu tu kerana ia lebih dekat dengan bahasa Arab. Sebab tu kalau boleh ibu ayah sekalian, penggunaan bahasa Melayu tu kita kena kekalkan. Sebab apa kita kena kekalkan? Jangan kita pinjam bahasa Inggeris. Sebab bila kita pinjam bahasa Inggeris, lari sikit lah daripada bahasa Arab tu. Kita nak kita sebut bahasa Melayu, guna bahasa Melayu betul-betul, maka di situ kita akan jumpa penggunaan-penggunaan sebenarnya ia adalah kata pinjaman daripada bahasa Arab. Tengok, dahsyat, dahsyatun, dairah. Ini saya tak kongsikan semualah tuan-tuan. Ini contoh-contoh lah kalimat-kalimat daripada huruf A sampai huruf Z. Sampai huruf Z. Mana huruf Z? Sini dia tuan-tuan. Baik. Zalim, zalimun. Zakat, zakatun. Zaman, zamanun. Ziarah, ziaratun. Zuhud, zuhdun. Zikir, zikrun. Zirafah, zirafatun. Zina, zina juga. Jadi ini adalah kalimat-kalimat ataupun kata pinjaman. Inilah kita kata potensi orang Melayu tu untuk memahami bahasa Arab. Potensi kita tuan-tuan. Okey. Dalam kaedah pusar, kita dapati bahawa perkataan popular dalam kaedah pusar sudah pun mewakili 40% perkataan Al-Quran. Tuan tengok sini. Perkataan popular, apa maksud perkataan popular tu? Saya akan sebutkan kepada tuan-tuan. Dalam kaedah pusar ni, dia mewakili sekitar 40% daripada perkataan Al-Quran. Okey. Kemudian kita dapati bahawa gabungan perkataan bahasa Melayu, kemudian perkataan popular, yang nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apa itu perkataan popular, dalam kad diagram warna pink A dan juga pink B, akan menjadikan kita menguasai sekurang-kurangnya 70% perkataan dalam Al-Quran. Okey. Tadi kita dah tunjuk contoh pada tuan-tuan, perkataan-perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Maka kita dapati secara kita kata bukanlah tepat lebih kurang lah perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab itu, dan juga ada perkataan-perkataan popular. Maksud perkataan popular tu perkataan yang memang kalau kita baca Al-Quran kita akan jumpa dia. Ayat-ayat Quran tu kita akan baca, jumpa lagi. Baca ayat berikutnya, jumpa lagi. Baca, jumpa lagi. Itu kita namakan perkataan popular. Sebab kerap kali dia keluar dalam ayat-ayat Al-Quran. So, perkataan-perkataan popular tu, Ustaz Rusdi ataupun kaedah pusar kita ni dah kumpulkan dalam kad diagram. Ini kad warna-warni lah. Kita namakan kad warna-warni tuan-tuan, yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan ni. Kad warna-warni ni, antara warna yang ada, warna pink. Ni, pink. Kita ada pink A dan juga pink B. Baik, perkataan-perkataan yang kita kumpulkan dalam kad diagram warna pink A dan juga pink B ni, ini adalah perkataan-perkataan yang kita namakan dia sebagai perkataan popular.
Sebab bila baca, insya-Allah akan jumpa dia. Baca ayat Quran, kita akan jumpa dia. Baca lagi, jumpa lagi. Ini kita namakan perkataan popular. Gandingan ataupun gabungan campur perkataan popular yang ada ni dalam kad diagram warna pink A dengan pink B ni dengan perkataan-perkataan bahasa Melayu, maka kita sekurang-kurangnya dapat menguasai, insya-Allah kalau kita tekun belajar, sekurang-kurangnya 70% bahasa Al-Quran. Ini kita cerita Al-Quran saja. Kita ceritalah teks-teks kitab-kitab Arab tu. Mungkin dia gunakan perkataan-perkataan yang lain lagi kan. Tapi dalam Al-Quran saja tuan-tuan ya. Baik daripada cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Musa yang berulang-ulang, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ismail, cerita tentang apa nama ni, hari kiamat, cerita tentang undang-undang. Itu penggunaan perkataan-perkataan daripada semua cerita-cerita yang Allah Ta'ala kumpulkan dalam Al-Quran itu, daripada perkataan-perkataan yang kita telah kumpulkan dalam kad diagram warna pink A dan juga pink B, serta perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Nanti kita akan cuba buat praktis. Tuan-tuan akan tengok berapa banyak perkataan sebenarnya sepatutnya berada dalam genggaman kita. Tapi mungkin kita tak perasan. Mungkin kita tak perasan. Okey. Kembali kepada buku kita sebelum kita pergi kepada praktis nanti. Saya pagi ni mungkin tak lama tuan-tuan. Sebab kaki saya sedang membengkak ni. Tapi kalau ada soalan-soalan tuan-tuan boleh tanya nanti insya-Allah. Okey. Apakah akibat kalau kita baca Quran tapi kita salah? Kita baca tapi kita salah. Okey, ada beberapa kesimpulan yang dibuat oleh ulama tajwid ya. Tuan-tuan belajar ilmu tajwid. Mereka dapati bahawa ada beberapa kesilapan yang sangat bahaya yang dinamakan sebagai lahnun jali. Kesilapan yang jelas, yang nyata, yang besar, yang ada orang kata apa, meletakkan kita kalau kita tak tekuni benda tu, dia akan jadi satu kebarangkalian akan berdosa lah. Na'udzubillah. Pertama, makhraj. Ibu ayah sekalian, makhraj. Kita baca sepatutnya dengan alhamdu. Tapi ada orang dia baca dengan alhamdu. Dan dia tak perasan pun kalau dia baca dengan alhamdu itu satu kesilapan besar. Kalau kita baca alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Tapi kalau kita baca alhamdu ataupun alhamdu, dia rasa macam okey, tak apalah, sikit je dia kata kan. Ataupun mungkin dia nak lebih sebut sedap lagi, dia kata alhamdu. Nampak macam padu lah kan. Rupa-rupanya alhamdu itu maksudnya adalah mati. Kalau dia kata alhamdulillah, itu maksudnya kematian untuk Allah. Na'udzubillah tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala itu apa dia? Hayyun la yamut. Hidup, tak akan mati. Kemudian kalau dia baca alhamdu dengan ha besar, kan? Dan dia tak perasan, dia ingat kesalahan kecil je, maka alhamdu itu maknanya apa? Musnah. Alhamdulillah, musnah bagi Allah. Pun na'udzubillahi min dhalik tuan-tuan. Jadi kesalahan makhraj akan membawa kepada kesilapan yang besar. Bagi mereka yang belajar bahasa Arab, dia akan sensitif. Bagi mereka yang tak faham bahasa Arab, dia ingat benda tu kecil saja. Patutlah cikgu, ustaz-ustazah yang mengajar tajwid kita tu sangat marah kalau kita tersalah makhraj. Itu kesilapan pertama. Saya pendek-pendekkanlah, saya tak sebut semua tuan-tuan. Kemudian dari sudut baris, contohlah kesilapan dari sudut baris. Sepatutnya kita baca apa? Kita ambil contoh apa nama ni, an'amta lah. An'amta, tapi jarang-jarang salah ni tuan-tuan. Contoh sahaja. An'amta. Barisnya hujung baris fathah. An'amta maknanya engkau telah beri nikmat. Tapi kita baca apa? An'amtu. An'amtu maksudnya apa? Aku telah beri nikmat. Kalau kita baca an'amti, engkau seorang perempuan. Perempuan ni tuan-tuan. Engkau seorang perempuan telah beri nikmat.
Kalau kita baca siratal ladzina an'amti alaihim. Oh, kan? Jalan yang telah engkau, wahai seorang perempuan, telah beri nikmat kepada mereka. Sedangkan engkau itu yang dimaksudkan adalah Allah. Allah perempuan ke? Itu salah tu tuan-tuan. Itu dari sudut baris. Kesilapan dari sudut baris. Boleh juga menukar makna. Jadi ini kepentingan kita belajar bahasa Arab. Supaya sebutan kita tu kita sensitif. Kalau salah sikit, ada pertukaran makna. Kan itu sebab kita kena belajar faham apa yang kita baca. Okey, itu kesilapan yang kedua dari sudut baris. Yang ketiga mungkin kesilapan dari sudut tasydid, syaddah, sabdu, ataupun mungkin kesilapan dari sudut titik dalam perkataan tersebut. Titik huruf pada perkataan tersebut. Contoh kita baca tasydid. Kita belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ini bacaan yang betul. Maksudnya apa? Hanya kepada engkau. Na'budu, kami sembah. Tapi kalau kita baca tanpa sabdu, tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, apa makna iyyaka tuan-tuan? Tengok dekat sini. Matahari engkau. Iyyaka maksudnya matahari engkau ataupun cahaya engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan cahaya ataupun matahari engkau kami minta pertolongan. Dah jadi apa tu tuan-tuan? Jadi maknanya kita kena berhati-hati. Okey, kesalahan juga dari sudut titik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata habbatus sauda, ubat segala macam yang boleh menghilangkan segala penyakit. Segala penyakit adalah habbatus sauda dengan huruf ba. Tiba-tiba dia baca kitab, dia tak faham, dia baca hayyatus sauda. Hayyatu ni maksudnya apa? Ular, tuan-tuan. Ular. Hayyatus sauda, ular hitam. Daripada dia nak merawat orang dengan habbatus sauda, biji yang berwarna hitam, jadi dia rawat orang dengan ular yang berwarna hitam. Bukan hidup, tuan-tuan, mati lagi orang tu. Jadi maknanya dia kena betul-betul mengetahui betapa sensitifnya bahasa Arab ini kalau tersalah dari sudut titik. Tapi kadang-kadang ada juga bila dia tersalah tu tak ada sebarang makna. Ada bila dia tersalah tertukar makna. Jadi itu yang kita tak nak tu kalau tertukar makna tu tuan-tuan ya. Okey, baik. Itu adalah yang disebutkan bahawa kesilapan-kesilapan yang perlu kita hindari. Termasuk juga dengan kesilapan yang keempat dari sudut mad asli, panjang pendek. Ibu ayah sekalian, kita baca begini tuan-tuan ya. Selepas kita solat, kita zikir Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ajirna, hindarilah kami, jauhilah kami daripada api neraka. Kalau dia terbaca Allahumma ajirna, ini salah tuan-tuan. Nampak macam sedap, ada panjang kat sini. Allahumma ajirna. Apa makna ajirna? Tengok nombor 3. Ajirna maksudnya sewakanlah kami an-nar, neraka. Daripada nak minta jauh daripada neraka, tiba-tiba minta sewa neraka pula tuan-tuan. Allahumma ajirna minan nar. Satu. Kalau dia baca Allahumma ajirna, ada sabdu pula kat sini. Nampak macam sedap Tengok-tengok apa makna ajirna. Ganjarilah kami neraka. Minta neraka pula. Apa jadi ni tuan-tuan? Maka yang kita kena baca Allahumma ajirna. Lindungilah kami daripada api neraka. Ini yang betul. Yang dua lagi ni salah. Walaupun bunyinya macam sedap tetapi salah. Itu kena hati-hati tuan-tuan dari sudut panjang pendek dan sebagainya. Okey. Ini selalu juga kita dengar tuan-tuan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Itu juga zikir. Itu juga doa yang kita duk baca. Allahumma ahyina. Ini yang sepatutnya. Tapi dia baca panjang. Allahumma ahyina. Ini mat tu.
Apa beza antara ahyina dengan ahyina? Ahyina, hidupkanlah kami. Manakala ahyina, wahai perempuan, hidupkanlah kami. Dia minta dekat perempuan. Perempuan mana pula nak hidupkan dia kan? Ini salah. Sebab tu kena hati-hati. Bagi dari sudut pandang fikir Allahumma dan sebagainya. ahyina. Ada 4 Ya kesilapan yang pada boleh kita hindari dulu sekiranya ada kita satu memahami ahyina. bahasa Arab. Tentang ahyina. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak petik sedikit kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia kata belajarlah bahasa Arab kerana ia akan mengukuhkan kefahaman agama dan akan menambahkan lagi maruah diri sebagai seorang muslim. Menambahkan kefahaman ataupun mengukuhkan kefahaman agama itu kita fahamlah sebab sumber agama kita daripada asalnya bahasa Arab. Okey. Kemudian yang keduanya dapat menjaga maruah diri kita sebagai seorang muslim. Orang Islam nak tak nak dia kena belajar bahasa Arab tuan-tuan pada kadar kemampuan dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada bangsa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis-hadis asalnya daripada bahasa Arab. Kalau dia seorang imam sebagai contoh, tapi dia sendiri pun tak faham apa yang dia baca, maka maruahnya itu tak apa nak cantik lah. Orang kata apa? Imam takkan tak faham langsung. Kan? Dia faham sikit-sikit. Boleh faham sikit-sikit, tapi kalau boleh nak faham banyak lah tuan-tuan. Kalau boleh nak faham banyak lah, sebab ia adalah satu, kata Umar Al-Khattab, dapat menjaga maruah diri kita. Okey. Seterusnya saya nak bawa juga kata-kata daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tiada kebaikan pada ibadat yang tidak ataupun yang tiada ilmu dalamnya. Ibadat yang tak ada ilmu. Kita baca Quran tapi tak ada ilmu memahami Al-Quran. Walaupun boleh kita baca terjemahan, tapi ibu ayah sekalian, terus terang saya katakan, kita baca Quran direct, kita faham dengan apa yang kita baca, dan juga kita baca Al-Quran dengan kita melihat terjemahan di sebelah itu, dia punya perbezaan dia tu besar tuan-tuan. Okey. Kemudian Imam ataupun Sayyidina Ali kata lagi, tidak ada kebaikan pada ilmu yang tiada kefahaman dalamnya, tiada kebaikan pada bacaan Al-Quran yang tiada tadabbur dalamnya. So kunci kepada tadabbur Al-Quran adalah memahami bahasa Arab. Memahami bahasa Arab. Kerana kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu sangat-sangat mendalam. Contohlah tuan-tuan kata, kalimat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yanzurun. Kalimat nazara itu melihat. Ada lagi kalimat afara'aitum ma tumnun, tuan-tuan baca. Ra'aitum juga dengan makna melihat. Afala tubsirun, tubsirun basar, juga maknanya melihat. So apa beza nazara, basara dengan ra'a? Ketiga-tiga ni maknanya melihat. Tapi dari sudut bahasa Arab, kalau kita belajar, dia ada mafhum yang lebih mendalam. Baik daripada kalimat nazara, walaupun dengan makna melihat, ada makna yang tersirat dekat situ. Ra'a juga walaupun maknanya melihat, tapi ada makna yang tersirat pada kalimat ra'a. Basara juga dengan makna melihat, tapi ada kalimat ataupun mafhum yang tersirat pada kalimat basara. Itu saya tak jelaskan kat sini, tapi saya nak bagi tahu bahawa bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut melihat, kita baca terjemahan melihat, tapi kalau gunakan kalimat basar, melihat yang kita faham dengan lebih mendalam, itu maknanya lain. Ra'a maknanya lain, nazara juga maknanya lain. Itu kelebihan orang yang membaca Al-Quran direct faham daripada bahasa Arab tu sendiri. Okey, ibu ayah sekalian, sebelum kita pergi kepada yang berikutnya, ada lagi dua benda yang saya nak kongsikan. Kemudian kita praktis, kemudian saya buka soalan kepada ibu ayah sekalian. Okey, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Ini persoalan yang saya timbul. Kenapa nak belajar bahasa Arab? Saya ni dah pencen dah, dia kata kan. Saya ni dah tak larat dah. Ataupun tak payahlah, dulu dah belajar dah masa zaman-zaman sekolah dulu kan. Tiba hari nak belajar lagi. Persoalan tu tetap akan timbul. Maka di sinilah jawapannya. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Pertama, kita nak faham Al-Quran secara celik Arab. Macam saya sebut tadi,
Memahami Al-Quran dengan terjemahan dan juga memahami Al-Quran dengan celak bahasa Arab itu beza. Ia tidak akan sama dengan sekadar membaca terjemahannya. Yakinlah tuan-tuan, memang tak akan sama. Kemudian yang kedua, menghayati bacaan solat, doa, wirid dan zikir-zikir harian. Okey, sebab kita, solat kita, zikir kita, wirid kita, semuanya daripada bahasa Arab, so kita nak menghayati bacaan-bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami istilah dalam ilmu-ilmu syarak. Tuan-tuan belajar ilmu tajwid, berapa banyak istilah-istilah bahasa Arab. Baik ikhfa, idgham, itu saja pun dah. 5 hukum tu pun dah bahasa Arab dah tuan-tuan. Ikhfa, idgham, bila gunnah, bil gunnah, apa lagi? Iqlab, izhar, kan? Semua itu adalah bahasa-bahasa Arab tu. Istilah-istilah tu. Kita belajar ilmu fiqah, banyak kalimat-kalimat bahasa Arab, istilah-istilah bahasa Arab. Kita belajar ilmu tauhid, istilah-istilah bahasa Arab yang kita gunakan. So, istilah-istilah bahasa Arab tu, yang digunakan dalam ilmu syarak kita tu, sukar untuk kita faham dengan lebih mendalam kalau kita tak belajar bahasa Arab. Okey? Okey, kemudian yang keempat, kita nak mengelakkan dari berlaku kesalahan dalam bacaan Al-Quran seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Yang kelima, membantu anak-anak yang sedang belajar bahasa Arab. Ini orang kata apa, tambahan lah, bonus. Dan juga memahami agama daripada sumbernya yang asal iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang kata apa, kepentingan kita mempelajari bahasa Arab. Okey, ibu ayah sekalian, kata Imam Ibn Qayyim, membaca satu ayat Al-Quran dengan bertafakur dan berusaha memahaminya lebih baik daripada membacanya sehingga khatam tanpa tafakur dan usaha memahaminya. Ianya lebih bermanfaat bagi hati, lebih menepati iman dan merasai kemanisan membaca Al-Quran. So, insya-Allah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan daripada muqaddimah. Muqaddimah kenapa perlu kita belajar bahasa Arab. Okey. Saya nak terus pergi kepada perkongsian secara umum modul yang akan dipelajari dalam modul asas kita ni. Baik. Dalam kaedah pusar kita ni, ibu ayah sekalian, dalam kaedah pusar, kita namakan kaedah pusar ya tuan-tuan. Pusar maksudnya perkataan pu tu maknanya perkataan popular. Pu tu maksudnya perkataan popular. Manakala sar itu maknanya sifir. Ataupun sebahagian tuan-tuan yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, kita namakan dia sebagai saraf. Sar tu maknanya saraf ataupun sifir. Tapi yang ini tuan-tuan, sar ni kita akan belajar lambat lagi lah. Kalau kita belajar dalam modul asas, kita akan fokus pada pu ni dulu. Pada perkataan popular. Baik, dalam kaedah kita ni, kita namakan kaedah pusar ni, buaya sekalian. Kita ada kad diagramnya yang telah saya tunjukkan kepada buaya sekalian. Ini kad diagram dia. Okey. Ini perkataan-perkataan popular yang kita kata selalu kita jumpa dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi bukanlah jumpa segedebuk semua sekali kan. Kita baca, jumpa perkataan ni. Kat mana? Dalam kad diagram warna pink A dan juga pink B. Lepas tu kita baca lagi, kita akan jumpa perkataan-perkataan kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Kan? Bila kita baca lagi, kita jumpa perkataan-perkataan yang berulang. Ya, silakan. Ada soalan ke? Ustaz, dah ajar dah ni. Oh, kelas ni. Dia mula baru mula ni. Dia kat mana ni? Soal. Hello? Boleh saya cakap Okey. Pertama, perkataan-perkataan popular yang telah kita kumpulkan dalam kad diagram kita warna pink A, pink B. Yang kedua, perkataan-perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Yang ketiganya, perkataan-perkataan yang berulang. Saya maksudkan perkataan berulang ni adalah perkataan-perkataan yang kita ulang guna dalam bahasa Melayu. Ataupun dalam kalangan masyarakat Melayu lah. Masyarakat Islam kita kata. Contoh, apa dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan-tuan, tak payah terjemah lah tuan. Kita boleh faham dah. Maksudnya dia ucapkan apa? Selamat sejahtera. Tak ada orang ucap selamat sejahtera melainkan dalam warta berita je lah. Kan? Ataupun dalam ucapan-ucapan rasmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tapi dalam
pertemuan harian kita, Assalamualaikum tu tak payah kita terjemahkan lagi. Itu kita namakan perkataan berulang. Perkataan apa lagi yang berulang? Alhamdulillah. Itu orang kata apa? Ucapan yang tak perlu lagi diterjemahkan. Sebab kita dah faham. Bila sebut Alhamdulillah, maknanya ini positif lah ni. Positif. Kan? Kalau sebut Inna Lillah, itu maknanya negatif. Kan? Negatif. Itu pun tak payah terjemah lah tuan-tuan. Ya, apa maksud Inna Lillah? Tak payah. Orang Melayu kita dah tahu dah. Inna Lillah tu maknanya ada musibah yang menimpa lah tu. Alhamdulillah maknanya ada nikmat yang dia dapat lah tu. Masya Allah itu satu kalimat ataupun satu ucapan tanda kejutan, rasa kagum. Masya Allah, kan? Subhanallah. Itu adalah ucapan-ucapan yang kita panggil yang berulang. Itu tak perlu diterjemahkan. Kan? Jadi maknanya ada perkataan yang kita kata perkataan popular. Ni dalam kad diagram warna pink A, pink B ni, insya-Allah kita akan belajar ni tuan-tuan. Ada perkataan yang kita pinjam daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Itu pun tak payah diterjemahkan lagi. Kemudian ada perkataan-perkataan popular yang kita kata, alah, ini tak payah terjemah pun dah boleh agak dah makna dia. Dan ada satu lagi kumpulan perkataan yang kita namakan dia sebagai kita tak tahu langsung makna dia. Perkataan yang tak tahu langsung makna dia dalam Al-Quran, saya yakin bahawa tuan-tuan, perkataan itu tak banyak tuan-tuan. Tak banyak. Tak banyak. Yang betul-betul tak faham. Maknanya kena tengok kamus. Kena tengok ataupun kena tanya kawan Arab. Ataupun kena tanya mana-mana ustaz-ustazah. Itu sebenarnya tak banyak. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya perkataan popular. Dalam kad diagram warna pink ni. Yang ini banyak. Lepas tu kalau kita kuasai perkataan-perkataan dalam kad diagram warna pink A, pink B ni, insya-Allah. Maksud kuasai itu kita tahu makna lah tuan-tuan. Dan kita akan terjah satu persatu dalam kelas kita nanti, insya-Allah, apa makna setiap perkataan ni. Tapi saya yakin bukanlah semua perkataan yang tuan-tuan tak tahu langsung makna dalam kad diagram warna pink A, pink B ni. Okey, contoh perkataan huwa. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Huwa ni biasa dengar ni tuan-tuan. Kan? Anta. Piramli kata ente. Takkan tak tahu anta kan? Ataupun kita gunakan apa? Ana. Ana mestilah tahu kan? Ini perkataan-perkataan walaupun kita kata kita akan terjemahkan, kita akan belajar satu persatu nanti, tapi bukanlah semua perkataan ni kita tak pernah jumpa langsung. Allazi biasa jumpa tuan-tuan. Cuma maknanya sajalah mungkin kita akan lebih ulang-ulang nak bagi melekat dalam kepala kita. Contoh perkataan apa lagi? Bismillah, bi. Dengan nama Allah. Itu biasa jumpa tu tuan-tuan. Apa lagi? Wa. Wa maknanya dan. Kan? Itu biasa kita jumpa. Wa kan? Biasa jumpa Walladzina kafaru walladzina amanu wa tu biasa kita jumpa tuan-tuan. Jadi ini perkataan-perkataan yang kita namakan perkataan popular. So insya-Allah tuan-tuan, yang kita akan fokuskan dalam kelas kita nanti ialah perkataan daripada kad diagram warna pink A, kad diagram warna pink B, kemudian perkataan-perkataan bahasa Melayu, perkataan-perkataan yang berulang macam tadi alhamdulillah, masya-Allah, inna lillah, subhanallah, tu contoh-contoh lah, contoh-contoh ucapan yang biasa kita tahu dia punya maksud dia. Kemudian yang keempatnya perkataan yang kita tak tahu langsung makna. So, dengan kita kuasai perkataan-perkataan tersebut, insya-Allah, semoga Allah Ta'ala buka kita punya hati kita, dapatlah kita memahami Al-Quran. Okey, ibu ayah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka kalau ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada praktis. Ada soalan tak? Boleh buka mikrofon? Siapa ada soalan? Tak ada Kalau tak ada soalan, saya nak kongsikan dengan ibu ayah sekalian. Macam mana nak buka ni? Sekejap. Dia dah hilang
Okey. Kita nak praktis daripada surah Al-Baqarah. Kita nak praktis daripada surah Al-Baqarah. Okey. Sebelum kita praktis, ibu ayah sekalian, saya nak tunjukkan kepada ibu ayah sekalian berkenaan dengan dalam kaedah pusar kita ni, macam saya sebutkan tadi, kita ada 4 tuan-tuan ya. Ada 4. Nombor 1, perkataan popular. Perkataan popular ni, dia berada dalam kad diagram warna pink A dan juga pink B. Kalau kita jumpa perkataan popular tu, kita akan tandakan perkataan popular itu dengan tanda X. Tanda X. Yang keduanya, kita namakan perkataan itu perkataan bahasa Melayu, BM. Yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Kalau kita jumpa perkataan tersebut dalam Al-Quran, kita akan tandakan dia dengan tanda bintang macam ni. Okey, tanda bintang macam tu. Yang ketiga, perkataan itu yang kita namakan perkataan berulang. Perkataan berulang ni maknanya selalu jumpa dia. Tak payah terjemah pun dah boleh agak dah makna dia. Okey. Itu kalau kita jumpa dia dalam Al-Quran, kita akan tandakan dia. Kita tu maksudnya saya dengan tuan-tuan lah. Kita akan praktis sama-sama. Okey. Kita akan tandakan perkataan bahasa Melayu ni. Kalau kita jumpa dia, kita akan tandakan dengan tanda right. Begitu. Ini saya nak bagi standard penggunaan praktis dalam kaedah pusar. Kalau perkataan berulang, kalau kita jumpa dia, kita akan tandakan dengan tanda bintang. Okay? Terbalik tadi. Bahasa Melayu tanda right. Kalau perkataan berulang, kita akan tandakan dengan tanda bintang. Dan yang keempat, ini yang terakhir. Yang kita tak tahu makna. Tak tahu makna. Kita akan tandakan dengan tanda bulat. Ataupun nota kaki. Yang tanda bulat ni, buaya sekalian, yang tanda bulat ni barulah kita akan tengok makna dia dalam kamus ataupun dalam Quran terjemahan. Okey? Yang tiga-tiga ni tak payah. Tak payah nak terjemah dah. Bukan tak payah terjemah, tak payah nak kelang kabut cari dah. Sebab perkataan popular dalam kad diagram pink A, pink B tu nanti bila kita belajar, kita akan terjemahkan kepada tuan-tuan dan kita akan ulang-ulang sebut. Sehinggalah ia melekat dalam kepala tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak hafal pun dipersilakan. Itu kita kata inisiatif peribadilah. Tapi kita tak suruh lah tuan-tuan hafal. Tuan-tuan nak hafal, terpulanglah. Kita pun tak adalah tanya. Siapa yang tak hafal lagi? Itu tak adalah tuan-tuan. Kita berikan kebebasan. Tapi dalam kelas kita akan ulang-ulang sampai perkataan tersebut melekat maknanya dalam kepala kita. Ini perkataan popular. Yang ada dalam kad diagram pink A dan juga pink B. Perkataan bahasa Melayu, walaupun cara sebut dia berbeza dengan bahasa Melayu kita. Contoh perkataan sabar. Orang Melayu sebut sabar. Arab sebut sabrun. Kan? Dekat situ kita akan beritahu ini bahasa Melayu ni, ibu ayah sekalian. Okey, kemudian perkataan berulang. Perkataan berulang ni pun sama juga. Kalau boleh kita tak payah terjemahkan dah. Sebab kita dah boleh faham. So, 3 ni, 1, 2, 3. Ini kita anggap perkataan yang berada bawah kawalan kita. Dan insya-Allah kita akan faham dengan cara yang mudah. 3 poin ni. Manakala yang keempat, inilah perkataan yang agak mencabarlah tuan-tuan. Yang mencabar ni kita akan, sebab apa mencabar? Sebab kita tak pernah jumpa perkataan tu. Melainkan kita nak tahu makna dia dengan cara kita melihat kamus ataupun kita tengok Quran terjemahan. Okey, ibu ayah sekalian, kita pergi kepada contoh daripada surah Al-Baqarah. Okey, contoh daripada surah Al-Baqarah. Okay, sebelum tu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau ada kawan-kawan, rakan, kenalan, sahabat handai, ada beradik ke, grup-grup mengaji, nanti tuan-tuan boleh ajak mereka untuk menyertai kelas kita ni. Sebab pada saya rugi kalau mereka tak sertai. Rugilah
Boleh baca Quran dengan sedap, dengan merdu, dengan cantik tajwidnya, tapi tak faham apa yang dibaca. Jadi kita nak kalau boleh apa yang kita faham ini dapat juga difahami oleh sahabat kita yang lain. Okey. Kita mulakan dengan ayat pertama, mungkin kita target sampai ayat yang kelima lah. Lepas tu mungkin kita akan berikan ruang kepada admin kita untuk berikan sedikit ucapan ke ataupun taklimat sebagainya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, alif lam mim tuan-tuan, saya nak tandakan kalimat ini dengan okey, saya nak tandakan dia dengan bulat. Maksud bulat tu apa? Tak tahu makna. Ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu apa makna alif, lam dan juga mim. Okey. Ini kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Ahli tafsir pun tak bicarakan apa maksud alif lam mim, alif lam ra, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Itu semua diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey. Perkataan dzalika saya akan tandakan dia dengan tanda popular, tanda X. Popular maksudnya perkataan ni dah ada dalam kad diagram kita. So kalau kita belajar kad diagram kita warna pink A, pink B, kita akan tahu makna dia dan dia akan berulang banyak kali. Kita akan jumpa dia banyak kali nanti. Al-kitab. Al-kitab saya akan tandakan dia dengan tanda right. Sebab dia bahasa Melayu. Kitab. La. Dekat sini saya tandakan dia dengan tanda popular. Tanda X. Tanda popular. Sebab dah ada dalam kad diagram warna pink A ataupun pink B. Nanti kita akan tengok. Raiba. Okey, raiba dekat sini saya tandakan dengan tanda bulat. Maknanya tak tahu makna. Okey, tak tahu makna. Tu kena tengok terjemahan dia. Fihi. Fihi saya pisahkan dua. Satu perkataan fi. Satu lagi perkataan hi. Fi ni saya tandakan dia dengan tanda popular. Sebab dah ada dalam kad diagram. Tanda X. Hi pun saya akan tandakan dengan tanda popular. Tanda X. Sebab dah ada dalam kad diagram. Hudan. Huda dekat sini saya tandakan dengan tanda right. Bahasa Melayu. Okey. Lil muttaqin. Lil muttaqin saya pisahkan dua. Satu perkataan li. Yang keduanya perkataan al-muttaqin. Perkataan li saya tandakan dengan popular. Sebab dah ada dalam kad diagram kita. Ni dalam kawalan kita lah. Kalimat-kalimat yang tanda X ni. Kalimat-kalimat dalam kawalan kita. Okey. So insya-Allah kita boleh faham nanti. Yang kita anggap perkataan-perkataan yang popular, yang berulang bahasa Melayu, kita anggap perkataan tu kita dah faham makna dia. Sepatutnya. Okey? Yang kita kata kita tak faham langsung, itu barulah kita katakan dia keluar daripada konteks kita. So kita kena tengok makna terjemahan dia dan sebagainya. Ataupun tafsir dia. Okey, al-muttaqin saya tandakan dengan tanda bahasa Melayu. Al-muttaqin maknanya takwa. Orang-orang yang bertakwa. Takwa bahasa Melayu tu ibu ayah sekalian. Okey. Berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Ayat yang kedua. Alladzina saya tandakan dengan tanda popular. Dah ada dalam kad diagram kita. So, bila kita belajar nanti, insya-Allah boleh faham makna dia. Jangan takut, tuan-tuan. Yu'minuna, saya tandakan dengan tanda bahasa Melayu. Orang Melayu dah guna kalimat yu'minun. Beriman. Okey, beriman tu bahasa Melayu dah, tuan-tuan. Cuma bahasa Arab disebut yu'minuna. Orang Melayu kata beriman. Sikit je dia punya, orang kata apa, bunyi dia tu. Okey. Bil ghaibi saya pisahkan dua. Satu perkataan bi, yang kedua perkataan al-ghaibi. Bi dekat sini saya tandakan popular sebab dah ada dalam kad diagram. Al-ghaibi saya tandakan bahasa Melayu, ghaib. Ilmu ghaib orang Melayu kata kan.
Benda-benda ghaib. Ghaib ni tak nampak. Itu bahasa Melayu. Wa yuqimunas salah. Wow dekat sini. Wa. Wa ni saya tandakan popular. Dah ada dalam kad diagram. Yuqimuna. Yuqimuna ni saya nak tandakan kalimat ini berulang. Apa maksud berulang? Kita dah boleh faham kalimat ini. Iqamah. Orang boleh sebut apa? Iqamah. Ataupun qomat. Qomat tu yuqimuna. Samalah tuan-tuan. Cuma bahasa Arabnya ada kalimat iqamah, iqamat ataupun qomat. Orang boleh kata qomat. Yuqimuna. Kalimat qiyam. Itu semua daripada orang kata apa? Rahim yang sama. Daripada sumber yang sama. Yuqimuna, saya tandakan kalimat ini ataupun perkataan ini perkataan berulang. Ulang guna. Qomat. Banyak kali kita guna. As-salata. As-salata saya tandakan bahasa Melayu. Wa mimma razaqnahum. Wow dekat sini. Wa ni saya tandakan popular. Dah ada dalam kad diagram kita. Jangan risau. Mimma. Mimma ni saya pisahkan dua. Satu perkataan min. Min ya. Saya tulis kat sini. Min. Min saya tandakan dengan popular juga. Ma. Yang keduanya ma. Ma pun saya tandakan dengan popular juga. Tapi bila dia dah diidghamkan, maka kita baca mimma. Kalau ikut tu min dan juga ma. Baik perkataan itu min ataupun perkataan itu ma, kedua-duanya sudah pun ada dalam kad diagram kita warna pink A ataupun pink B. Kita akan tengok sekejap lagi. Razaqnahum. Okey, razaqnahum saya pisahkan dua tuan-tuan. Pertama razaqna. Razaqna ini saya tandakan bahasa Melayu. Orang Melayu sebut rezeki. Rezeki. Kemudian kalimat hum. Hum saya tandakan popular kerana dah ada dalam kad diagram kita. Yunfiqun. Yunfiqun saya tandakan bahasa Melayu. Orang Melayu sebut apa? Infaq. Okey, tengok kat sini buaya sekalian. Okey, saya bacakan terjemahan dia. Okey. Alif lam mim. Zalika. Demikian itu. Okey, kalimat ni dah ada dalam kad diagram kita. Al-kitab. Kitab lah, kitab. Ataupun dalam tafsir dia kata Al-Quran. Itu tafsir. Tapi kalau terjemahkan secara perkata, kitab. La raiba. La, tidak. Ataupun tiada. Raiba. Raiba, keraguan. Raiba ni kita tengok makna dia lah. Sebab tak tahu makna dia. Dalam kad diagram tak ada, bahasa Melayu pun tak ada dan dia jarang berulang. Maka kita kena tengok dalam kamus ataupun dalam terjemahan Al-Quran. Fihi, fi dalamnya. Dua-dua kalimat fi dan juga hi dah ada dalam kad diagram kita. Hudan, hudan hidayah. Ataupun nak betul-betul lagi petunjuk. Hidayah tu petunjuk lah tuan-tuan. Hidayah. Lil muttaqin. Li itu maknanya bagi. Okey, al-muttaqin orang-orang bertakwa. Itu bahasa Melayu tu. Okey. Alladzina orang-orang yang ini dah ada dalam kad diagram kita. Yu'minuna beriman. Itu bahasa Melayu tu. Bil ghaibi bi dalam kad diagram kita maknanya dengan al-ghaibi ghaib. Orang-orang yang beriman dengan benda-benda ghaib. Gitu. Wa yuqimuna dan yuqim. Iqamah apa maksud qiyam? Bangun. Ataupun mendirikan. Qiyam. As-salata. Salat. Wa mimma dan min maknanya dari. Ma maknanya apa yang. Dua-dua ataupun tiga-tiga kalimat ni dah ada dalam kad diagram kita. Razaqnahum. Razaqna rezeki. Hum mereka. Yunfiqun infaq. Ini tuan-tuan ya. Baik, kita nak tengok satu persatu kalimat-kalimat yang dah ada dalam kad diagram kita. Pertama, zalika. Tuan-tuan tengok dalam kad diagram kita. Oh, ni kena lambat sikit lah. Okay, dalam kad diagram kita, zalika tu duduknya dalam kad diagram warna pink A. Nama kumpulan dia isim isyarah. Kita akan belajar nanti. Zalika. Tengok.
Banyak ni kalimat-kalimat yang kita petik ataupun yang Allah Ta'ala sebut. Yang mana kita dah kumpulkan dalam kad diagram warna pink. Zalika, satu. Al-kitabu, bahasa Melayu lah tuan-tuan tadi kan. Bahasa Melayu. Mana tadi? Hilang dah. Okey. La dalam kad diagram kita. La dalam kad diagram kita. Tak apa, saya tunjuk pelan-pelan pada tuan-tuan ya. La dekat kad diagram warna pink B. Dia duduk dalam kumpulan nafi. Tiada. Roiba tak ada tuan-tuan Roiba tak ada. Tak apa, ayat dia tuan-tuan dah hafal ni. Saya tak buka lah. Saya nak tunjuk kalimat-kalimat yang ada dalam kad diagram kita dah. Zalika, satu. Al-kitabu, la dua. Raiba, fi tiga. Fi dalam kad diagram juga. Ni, fi. Dia duduk dalam kumpulan haraf jar. Fi. Hi tu dekat mana tuan-tuan? Hi dalam kad diagram warna pink A. Ini dia, hi. Oh, banyak ni. Kalimat-kalimat dalam kad diagram warna pink ni. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan bahasa Melayu. Li itu dalam kad diagram warna pink B. Tengok kat sini. Dia duduk dekat kumpulan haraf jar. Kita akan belajar nanti tuan-tuan. Jangan takut li. Al-muttaqin bahasa Melayu. Kemudian ayat berikutnya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina perkataan popular juga. Duduknya di mana? Dalam kad diagram warna pink A. Ini dia. Nama kumpulan dia isim mausul. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna bahasa Melayu bil ghaibi. B dalam kad diagram juga warna pink B. Ini dia B. Dia duduk dalam kumpulan haraf jar. Oh, banyak haraf jar tuan-tuan Okey, bil ghaibi. Ghaibi bahasa Melayu. Wa yuqimuna salah. Wa dekat situ dia duduk dalam kumpulan ataf. Ini dia tuan-tuan. Ada wa kat sini. Dan wa yuqimuna bahasa Melayu qiyam ataupun berulang. As-salata bahasa Melayu. Wa mimma razaqnahum. Wa min ma. Waw dekat situ waw ataf. Waw lagi. Min ma. Min. Min tu duduknya dekat kumpulan haraf jar. Haraf jar lagi tuan-tuan. Tengok. Ma dekat kumpulan isim mausul. Mana isim mausul tadi? Ini dia. Okey. Ma. Razaqnahum bahasa Melayu. Razaqna rezeki. Hum mereka. Itu dalam kad diagram warna pink A. Kumpulan dia ni kat sini. Okey. Yunfiqun adalah perkataan bahasa Melayu. Okey, tuan-tuan nampak tak? Penggunaan kaedah pusar ni, dia adalah kita dapat detect perkataan itu duduk kat mana. Daripada situ, bila kita kuasai perkataan-perkataan dalam kad diagram warna pink A dan juga pink B, maka insya-Allah kita akan menguasai makna-makna perkataan dalam bahasa Al-Quran. Jadi, kalau kita perhatikan, ada berapa perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 perkataan ibu ayah sekalian. Daripada 23 perkataan ini, yang betul-betul kita tak tahu makna dia, 1, 2. So, daripada 23 perkataan itu, yang betul-betul kita tak tahu makna, hanyalah 2 perkataan sahaja. Iaitu alif lam mim dan juga raiba. Yang lain tu, dia berada dalam genggaman kita. Sama ada duduk dalam kad diagram warna pink, ataupun bahasa Melayu, ataupun perkataan berulang. Nampak tak? So, daripada 23, 21 perkataan yang kita dah faham sebenarnya kalau kita belajar kaedah pusar. Ataupun kita belajar bahasa Arab melalui kaedah pusar.
sebenarnya. Cuma kita tak sedar benda tu dia dah ada dalam kad diagram warna pink A ataupun pink B ataupun perkataan tu sebenarnya perkataan bahasa Melayu. Okey. Cukuplah satu daripada saya punya praktis yang saya boleh tunjuk pada tuan-tuan. InsyaAllah, jika ada kesempatan, kita jumpa lagi. Saya nak bagi ruang kepada tuan-tuan untuk bertanyakan sebarang soalan. Dipersilakan. Ada tak? Boleh buka mikrofon? Sila. Siapa ada soalan? Oh, tak ada soalan lah. Masya Allah. Ini satu keajaiban. Kalau tak ada soalan, saya nak bagi ruang pada Cik Azam. Kalau ada, Cik Azam ada taklimat sikit tak berkenaan dengan kelas kita ni? Ke mana hala tujunya nanti, insyaAllah. Azam, Ya Ustaz. Dengar boleh tak bagi sikit sedikit maklumat awal macam mana perjalanan kelas kita pada masa akan datang? Kita bagi tempoh dalam tempoh 2 minggu kot Azam tu. 2 minggu boleh kot, insyaAllah. Silakan Azam. Tengok berapa Teruskan. ramai penyertaan lah. Okey, saya bagi ruang pada Azam lah. Okey, insyaAllah. Ustaz, saya boleh share screen ya? Boleh kot. Boleh, boleh. Boleh tak? Cuba kita tekan. Kena send request dulu. Okey, saya allow. Boleh nampak Ustaz Tak keluar lagi, Zam. Saya dah share dah. Okey, dah keluar dah. Nampak Baik, baik. Okey, tuan-tuan boleh tengok apa yang Cik Azam taklimatkan berkenaan dengan uh, apa nama ni, hujung pangkal kelas kita ni, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana hari ini tuan-tuan dan puan-puan dapat luangkan masa untuk perangai hari ini. Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Boleh ya? Okey, Kuat ini sikit apa, Zam? ya Ustaz. Kalau dapat kuat sikit pun tak apa. Sebab saya punya earphone ni macam tak okey sikit. Okey, boleh, boleh. Sebenarnya dengar dah. Okey, ini berkenaan dengan yuran ya. Untuk tuan-tuan yang nak masuk kelas, ini berkenaan dengan yuran lah. Uh, kita kelas, kalau kita jadi kelas nanti, kelas kita ni akan berlangsung sebanyak 36 kali. 36 kali kelas lah. 36 kali kelas. Jadi dekat sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat skrin ni, dekat skrin ada saya tulis itu sesi 1 sampai 4. Maknanya kelas pertama hingga kelas keempat lah. Yuran dia RM100. Yuran dia pembayaran dia CP sehingga 36 kali kelas. Okey, boleh dengar ke? Sebab saya punya line internet ni tak berapa nak okey. Boleh. Tengok skrin kat situ ya. Boleh, boleh. Kelas kita 4 kali 36 kali kesemuanya. Jadi pembayaran dia mengikut sistem yang tertera dekat skrin tuan-tuan dan puan-puan tu. Setiap kali 4 kali kelas sekali bayaran. 4 kali kelas je sekali bayaran. Sampailah jumlahnya mencukupi sampai 36 kali kelas. Kesemuanya ada 9 bayaran lah kalau mengikut turutan kiraan 4 kali 4 kali 4 kali. Okey, ini berkenaan dengan yuran ya. Kelas akan berlangsung selama satu kali kelas tu sejam 30 minit. 1 jam 30 minit untuk satu kali kelas. Jadi kelas kita ni kalau jadi nanti akan buat pada hari yang sama macam hari ni, hari Khamis. Makna kelas kita akan jadi setiap Khamis lah pukul 8.30 sampai pukul 10. Setiap Khamis. Okey, ini berkenaan dengan yuran. Yang ini berkenaan dengan macam mana kami buat pengiraan yuran. Ini pengiraan yuran. Okey, contoh dekat sini, katalah kelas kita mula Januari kan. Ini contoh je lah. Kelas kita akan mula 2 minggu lagi lah insyaAllah, bergantung pada berapa penyertaan lah. Okey, yang ini katalah kita buka kelas, kita mula kelas pada bulan Januari pada 1 hari bulan.
Jadi 1 hari bulan, 8 hari bulan, 15 hari bulan, 22 hari bulan. Makna setiap minggu hari Isnin tu contoh kalau kita mulai Isnin lah. Okey, yang ini 4 kali kelas tu 100. Ah, Kemudian kalau 29 hari bulan tu dah masuk sesi kelima, akan sampai ke 6 sampai ke bulan depannya pula. Lagi 3 sesi bulan Februari tu. Itu lagi 100. Macam tu lah. Tapi yang ini kalau tak ada cuti lah. Contohnya kalau kelas kita cuti, okey, contoh tengok dekat skrin. Katalah 15 hari bulan tu kita cuti kan. Jadi dia akan anjak lah pengiraan tu. Sesi keempat tu akan jatuh, sesi ketiga tu akan jatuh pada 22 hari bulan. Sesi keempat akan jatuh 29 hari bulan. Baru boleh bayar 100. Selalunya pembayaran akan awal lah. Macam sesi pertama sampai 4, sesi pertama tu dah start bayar lah. Bayar awal pun boleh. Sebelum kita mula kelas pun boleh. Macam tu. Faham ya? Kalau ada soalan lepas ni, nanti boleh tanya. Okey, ini berkenaan dengan pengiraan yuran. Yang ini adalah gambar kad diagram. Kad diagram ni sangat-sangat penting kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar kelas kaedah pusat ni, kad inilah yang akan membantu tuan-tuan untuk belajar. Jadi kad ni sangat-sangat penting. Sampai kelas lanjutan pun tuan-tuan dan puan-puan akan guna kad ini juga. Kad ini memang Ustaz Rosdi telah design dan susun. Jadi memang ibaratnya ini adalah kunci pengetahuan tata bahasa Arab. Jadi kad inilah. Aha. Kad ini harga dia RM15. Jadi ini penting lah kalau tak dalam kelas kalau tak ada kad ni memang susah sikit nak belajar. Memang susah lah nak belajar. Sebab dalam ni semua ada kata kunci, sifir-sifir bahasa Arab semua ada dalam ni. Okey, ini kad diagram nama dia. Kemudian ini adalah buku kunci bahasa Arab kaedah pusat. Buku kunci memahami bahasa Al-Quran kaedah pusat. Buku ini untuk peringkat asas memang pakai buku ini. Harga dia RM76. Jadi kena wajib ada buku ni. Okey. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak masuk kelas, kalau nak beli buku ni boleh order. Ini harga keseluruhan lah termasuk pos RM103. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak order, boleh ambil nombor telefon ini sekarang. Encik Syahrin. Boleh ambil nombor telefon ni sekarang. Kalau kata kelas kita tak cukup orang ke, boleh join kelas kami. Mungkin akan tunggu akan masa akan datang. InsyaAllah kalau kata penyertaan ni lebih daripada 15 orang, 15 orang minimum lah. Kalau dapat 15 orang, insyaAllah kita akan jalan lagi 2 minggu. Jadi boleh beli buku dululah. Boleh ambil nombor ni sekarang ya. Ataupun nanti saya akan share setiap gambar buku dan juga nombor ni ke dalam grup WhatsApp nanti. Kalau tuan-tuan dan puan nak beli nanti boleh ni. Boleh order. Okey, ini nombor saya lah. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya lah. Jadi apa ada tuan-tuan dan puan ada persoalan tak? Ada soalan ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya, macam sesi pembelajaran ni ada rakaman ke? Ya, setiap kelas kita akan ada rakaman. Setiap kelas akan ada rakaman. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada skip satu kelas mungkin ada urusan ke kan. Jadi jangan risau. Kelas yang tuan-tuan dan puan-puan yang tak hadir tu kami akan postkan rakamannya dalam grup. Jadi kat skrin yang pertama tu saya tengok dia kata kelas berakhir pada sesi kedua. Apa maksud dia tu? Kelas Kelas berakhir pada berakhir sesi ke berapa? 32 ke saya tengok. Kelas yang 36. tadi. Ke salah, saya tengok skrin pertama tu. 36. Tu yang bawah tu. Kelas berakhir pada sesi kedua 32. Oh, yang itu saya lupa nak edit. Sebenarnya sesi 36. Nanti saya edit. Okey. Kali ikutkan dulu sesi 32. Tapi disebabkan bila sesi 32 tu banyak apa ni
subjek-subjek dalam buku tu tak sempat nak habis. Oh, Subjek untuk peringkat bahasa, untuk peringkat asas ni lah. Jadi tak sempat habis. Jadi kami tambahkan lagi 4 sesi kelas supaya dapat mencukupi. okey. Ah, ada lagi soalan ke, tuan-tuan? Kalau nak yang buku tadi, boleh ambil nombor ni ya. Kalau tuan-tuan puan-puan nak order nanti, bagi tahu pada Encik Syahrin ni, saya nak buku untuk peringkat asas. Nanti dia tahulah nak bagi item yang ni dengan yang ni. Kad diagram dengan buku kunci ni. Okey, ada soalan ke? Tak ada eh? Okey, kembali pada Ustaz ni lah. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Cik Azam atas apa nama ni taklimat ringkas berkenaan dengan urusan teknikal ya. Tugas saya mengajar aja tuan-tuan ya. Tugas saya mengajar saja. Adapun urusan apa nama ni teknikalnya dan sebagainya itu Encik Azam yang akan uruskan. Jadi saya mengharapkan ibu ayah sekalian, tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita dapat bertemu insya-Allah selewat-lewatnya pada 6 hari bulan November lah kot noh. 6 hari bulan November. Tuan-tuan tandakan tarikh tersebut. 6 hari bulan November pada hari Khamis jam 8.30 pagi. Saya akan kongsikan juga link seperti mana saya kongsikan pagi tadi kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat masuk kelas seperti yang kita rancang insya-Allah 6 hari bulan November hari Khamis. Akademi Bahasa Arab Uhud, saya mewakili Akademi Bahasa Arab Uhud mengharapkan agar tuan-tuan dapat menyertai kelas kita ni dan ajak lagi seramai mungkin sahabat-sahabat kita juga untuk memahami Al-Quran. Tugas kita menyampaikan, Allah Ta'ala yang akan membukalah hidayah petunjuknya kepada masyarakat kita, khususnya mereka yang memahami bahasa Melayu, betul-betul dalam bahasa Melayu, untuk faham Al-Quran menggunakan kaedah yang telah kita tunjukkan tadi. Okay, ini modul asas dan kita mengharapkan dengan modul asas ini setelah tuan-tuan tamat, insya-Allah kita dengan orang kata apa, dengan ketekunan tuan-tuan belajar, mungkin kalau ada terpaksa orang kata apa cuti, ada urusan yang lain, tuan-tuan dapat tengok rakaman. Dengan ketekunan tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau tidak 70% pun 40% ataupun 50% tuan-tuan dapat praktis membaca Al-Quran dengan cuba memahami setiap perkataan yang kita baca dalam Al-Quran tersebut, insya-Allah. Okay, ini adalah kita punya misi kita untuk memahami Al-Quran dan juga dapat mengamalkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Saya mohon maaf kerana kelas kita ataupun taklimat kita yang sepatutnya diadakan pada minggu lepas ditangguhkan kepada minggu ini. Dan saya pun sebenarnya tuan-tuan, minggu ni kalau ikut tu saya nak tangguhkan lagi sebab saya aksiden motosikal. Ni kaki saya tengah bengkak ni, saya duduk jugalah. Sebab itu janji kita pada minggu ni. InsyaAllah lepas ni saya baring balik lah. Alhamdulillah kelas dapat duduk tuan-tuan. Kalau kena berdiri juga, jenuh jugalah tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah. Saya punya rusuk patah tuan-tuan. Rusuk kiri saya patah. Tapi saya cubalah sedaya mungkin sebab janji. Saya cakap kat Encik Azam memang tak boleh kalau tangguh lagi orang marah. Tapi saya minta doa ibu ayah sekalian lah. Doa orang-orang soleh dalam ni. Untuk diberikan kesembuhan kepada kita semualah, bukan saya seorang, kita semua yang mungkin diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebarang kesakitan, untuk diberikan kesembuhan, syifa. Dan juga kita jumpa lagi pada 6 hari bulan November. Ajak lagi ramai-ramai kawan-kawan kita. So kita punya taklimat kelas kita ni pun tadi saya dah rakam. Nanti Encik Azam akan buat dalam bentuk YouTube rasa-rasa. Tuan-tuan boleh sharekan link YouTube kita tu kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mereka tonton dan mereka menyertai kelas kita.
Mohon maaf sekali lagi, kita boleh perbincangan-perbincangan lanjut dalam kita punya grup. Yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala, kasar bahasa, terkurang dan sebagainya, kelemahan di saya sendiri. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa untuk kita dan juga untuk sahabat kita di bumi Palestin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. إلى اللقاء إن شاء الله.